Okay, insyaAllah kita mula dengan baca kita Al-Fatihah. A'udzubillahi syamin alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. لله Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sambung latihan kita. Kita mula pada ayat 88 hari ini. Ayat 88 saya mulakan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل sungguhnya ini istama'ati. Jika kamu istama'ati, jamak mengumpulkan, istama'ati mengumpulkan, you gathered, mengumpulkan al-insu wal jin, insan dan jin, manusia dan jin, ala ayatu, di atas, uh, di atas sesuatu, di atas yatu bimisli, di atas perkara yatu, mereka datangkan dengan misalnya hadzal Quran, Quran ini, dengan misalnya hadzal Quran ini, ah, la ya'tuna bimislihi, tidak akan mereka dapat membawa, datangkan dengan misalnya itu, walaupun adapun ia sebahagian mereka, untuk sebahagian zahira, membantu, menolong, helpers, assistant, pembantu. Jadi wala ini istamati ni insyarat, uh, tasma'ati, dalam keadaan patut tamasyaat, dalam keadaan jazam, in jazam, insyarat. Al-insu wal jinnu menjadi fa'il, istamati wal jinnu, uh, atas an ini menjadikan an masdar, ya, di mana perbuatan yaitu bimisli hadzal Quran, uh, hadzal Quran, iaitu perbuatan yang mereka datangkan dengan misalnya Quran ini, la ya'tu bismillah, la ya'tu bismillah, la ya'tu bimisli, tidak sekali-kali mereka akan bawa misalnya, walaupun mereka, adapun mereka, sebahagian mereka dengan sebahagian mereka menjadi pembantu. Okey, silakan Haji Asri, saya pun madan ni penat sikit. ها أوكي قول katakanlah fi'il amar la ini la sumpah lah la sesungguhnya in jika in syarat اجتمعت dia ni fi'il madi اجتمع يجتمعون tapi ta'nis untuk muannas اجتمعت الإنس والجن فاعل الإنس فاعل والجن معطوف على فاعل cuma kenapa dia muannas itu tak berapa pastilah tapi dia enggak muannas al-ins wal jin ijtama'at dikatakanlah wahai Muhammad sungguh jika telah berhimpun ijtama'at telah berhimpun uh, manusia dan jin ini telah berhimpun ala an ya'tu untuk membawa mereka membawa semisal bandingan hadzal Qur'ani misli ini mudhaf
dia majrur sebab ba dan dia mudhaf, tidak ada tanwin. Hadza jadi mudhaf ilaih. Hadza ini dalam keadaan majrur, mudhaf ilaih, dan Al-Qur'ani badal kepada haza. Dia majrur juga lah. Jadi kena ayat syarat. In syarat. Jawab syarat dia la ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan um, dapat membawa, mendatangkan bandingannya walaupun sebagian dari mereka dengan yang lain, bagian lain menjadi penolong. Zahirah ni kalau ikut sirah fa'il, sirah mubalaghah, penolong lah, penolong. Kalau tazahara, saling menolong. Muzaharah, masdar muzaharah ni tunjuk perasaan, demonstration. Zahirah, penolong. Ya, menzahir, Hmm. menzahir satu sama lain. Hmm. Wallahu a'lam. Tadi kalau tengok ala an ya'tu ni fi'il mudhari' mansub dengan dihazafkan huruf nun sebab ada an. Kemudian yang selepas itu pula la ya'tuna, nun ni kekal. Nun ni subutun nun sebab dia tidak ada amil, tidak ada penyebab untuk dia marfu'. La ya'tuna marfu'. Dan jawab syarat itu marfu'. Dan ayat syarat itu dia masuk sebab ada an. Dan ayat jawab syarat tidak ada an, tidak ada apa-apa penyebab, jadi dia kekal marfu'. La ya'tuna. Jadi Wallahu a'lam. fi'il mudhari' tak ada apa-apa haraf di depannya ataupun perkara yang menjazam atau menasabkannya, maka dia marfu'. Alhamdulillah. Okey, Hamzah, ada tambahan apa-apa? Soalan apa-apa untuk ayat ni? Kalau tak ada, kita sambung. Puan Jainah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Yang tu kok. Berapa ni yang tadi kan? Boleh? Betul ya? Betul? Ya. Ya. Walaqad ini apa tu penegasan dan sesungguhnya sarrafna kami jelaskan fi'il madhi, fa'il dia nahnu, linnasi bagi manusia, fi hadzal Quran dalam Al-Quran ini, min kulli masal dari tiap-tiap perumpamaan, daripada tiap-tiap perumpamaan. Kulli itu isim majrur kan, mudhaf ilaih dengan masal. Fa'aba aksarun Fa'aba aksarun nasi illa kufuro. Mahdi. Maka apa enggan Enggan. enggan. Aksaru kebanyakan, fa'il aksaru kebanyakan manusia, an-nasu mudhafun ilaih, mudhafun ilaih, fa'il dia aksarun, kebanyakan manusia, maka enggan kebanyakan manusia, bahkan manusia itu tadi mereka ingkar, illa kufura. Itu kan? Ya, ini. Ya. Pak Aba aksar anda ilah macam Pak Aba. Apa? Maka Malaikat semua sujud illa iblis. Mungkin macam Pak Aba aksarun nasi, maka enggan kebanyakan manusia dan kecuali. Yalah, maka enggan, dah lah enggan, tapi lepas tu kufur pula. Ataupun manusia kufur. Silakan Haji Aziz. Zainal pun ada. Silakan. ولقد صرفنا. صرف يصرف تصريف. Masalah tasrif. tasrif. Ada kita tasrif kalimah-kalimah tu kan. Tasrif ni dia berulang-ulang, dia apa, bertukar-tukar bentuk, berulang-ulang kan. Tasrif. Jadi sarrafa ni maksud dia kami telah terangkan berulang-ulang kali.
Uh, Hmm. dan sesungguhnya kami telah menerangkan kepada manusia ini berulang-ulang kali tentang fi hadal Quran, tentang Quran ini min kulli masal, daripada setiap bandingan. Fa'aba aksarun nas, jadi aksarun nas fa'il, aksaru fa'il dan mudaf, an-nasi mudafu ilaih. Hmm. Lalu kebanyakan manusia dia enggan menerima Al-Quran ini. Hmm. Uh, illa kufur, dia kufur lagi, dia tak terima apa yang Allah dah terangkan tu. Hmm. Wallahu a'lam. Ya, ya. Doktor tambah apa, doktor? Doktor Sana, okey? Unmute, unmute. Dia tak apa. Ah, tak ada respon mungkin dia tu ni. Okey, ni minta Haji Mak Syah silakan sambung. Haji Mak Syah, Baik. hello? Tak ada suara. Tak ada suara eh. Saya dengar suara Puan Jana. Jana tak. Sebab kita orang kat Sabah ni, saya ingat dia kat bawah tadi. Oh ya. Okey, Ah, Puan Halimah. Ganti. Silakan Puan Halimah. Assalamualaikum. Salam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa waqalu ya. Hmm. Waqalu. Waqalu. Waqalu lan nu'mina laka hatta juralana. Dan mereka berkata tidak akan nu'mina, kami beriman laka kepadamu hatta sehingga tafjuralana, engkau pancarkan bagi kami daripada minal ardi yang daripada bumi yang mata air Yang buah. baik. mata air Spring. uh, Pantai. mata air. Okey. Waqalu dan nu'mina laka. Tiap sekali akan kami beriman pada engkau sehingga hatta tafjura lana, kau memancarkan bagi kami daripada bumi mata air. Atau spring. Okey, silakan Haji Yasir. Waqalu, dan fi'il madhi, dan mereka berkata, maknanya ini dialog antara orang musyrikin dengan Nabi Muhammad. Tadi ayat atas tu Allah perintah Nabi Muhammad untuk qul, katakan sekian. Jadi mereka menjawab, waqalu, dan mereka telah berkata, lan nu'mina laka, lan, tidak sekali kami akan percaya kepada engkau. Lan ini tidak sekali, dan dia menasabkan fi'il mudhari', nu'mina laka, hatta, sehingga, tafjura, engkau memancarkan. Jadi tafjura fi'il mudhari' mansub selepas hatta, tafjura, fajara, tafjura, dia mansub sebab hatta. Lana, kepada kami, minal ard, daripada bumi, yang bu'a, mata air, ini maf'ulun bih kepada tafjura lah, mata air. Wallahu a'lam. Yang buah. Dia macam tu mudhari' kau, tapi kerana dia ada tanwin atau dia ada isim. Dia isim. Doktor nak tambah apa, doktor? Doktor Zainal, kena unmute doktor Dia, kalau nak cakap. Kalau tak ada, tersambung. dia Ah, tutup dia punya tu. Yelah, unmute, kena unmute. Oh, Haji Mak Syah, silakan Haji Mak Syah. Tadi panggil, tak dengar. Kena lalu Gunung Kinabalu ke ni? tak ada. Hmm. Haji Mak Syah, silakan. Tak ada. Masuk balik. Doktor nak tambah apa-apa? Okey, tak ada Haji Mak Syah, terus sambung. Pun tak ada. Doktor Zainal, tak ada.
Haji Asri sambung Haji Asri silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو أتوني عرف عطف أو تكون تكون فعل مضارع فعل ناقص sebagai فعل مضارع منصوب sebab ada pengaruh ayat sebelum tu hatta Ya. ada hatta tafjura jadi au Hmm. takuna laka jannatun ni isim takunu marfu laka khabar takunu muqaddam jannatun isim takunu muakhar. Atau ada bagi kamu kebun atau jadi atau ada bagi kamu kebun min nakhilin wa ainabin daripada apa ni, tamar dan anggur. Jadi jannatun ni dia nakirah, min nakhilin wa ainabin ni sifat lah, nah sifat. Uh, atau ada bagi engkau kebun ataupun apa daripada taman Daripada dan Ramad dan Anggur. anggur fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Lalu kemudian engkau tufajjiran engkau lah. Oh, Tadi tafjura ayat sebenarnya hatta tafjura dia tiga huruf engkau memancarkan. Yang ni pula fatufajjira. Ni lain sikit. Dia ada huruf ta tu dhammah. Dia empat huruf. you got to guess for. Dia empat huruf. Dia fajjara yufajjiru. Dia empat huruf. Dia menyebabkan dia mutaaddi, dia menyebabkan apa dia? Dia menyebabkan cause to happen lah. Dia menyebabkan sungai-sungai uh, di sekitarnya khilalaha ni tafjira, memancar. Dia punya terjemahan Inggeris sama, tapi yalah kau tifat jiwa ni mutaaddi dah kan. Dia Pada empat huruf. ini engkau memancarkan bagi kami. Ini engkau membuatkan sungai itu terpancar. Ya. Khilalaha di sekelilingnya, di bainaha lah, khilalaha di celah-celahnya Hmm. tafjira. Ini tafjira ni maf'ul mutlak. Fajr tafjira. Tafjira Pancar. masdar. Jadi dia Abundantly. Banyak. banyak lah. Sepancar-pancarnya lah. Banyak lah. Sedap. Allah Alam. Okey, doktor, are you okay? Boleh connect? Dia ada masalah. Tak boleh ni. Dia ada Okey. problem. Tapi Tadi dia dengar. perkataan yang ni Khalil lah. Dia juga Khilal. Khalil macam Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah. Khalil maksudnya dia pengaruh Nabi Ibrahim tu dalam Islam tu cukup cukup menjalar. Itu maksud Khalil. Khalil. Bukan sepakat kekasih Allah tetapi lebih tepat ialah pengaruh ajaran pemikiran Nabi Ibrahim itu menjalar dalam agama Islam, dalam agama yang dibawa oleh dia dan juga terus disambungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung. Silakan. Saya pula ni kau Haji Mak Syah. Okey. Haji Mak Syah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Autus kita sama kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ni orang kafir ni cukup biadab. Atau terus kita sama juga dia balik pada hatta tadi kan. Autus kita atau engkau menjatuhkan as-sama langit kama seperti apa za'amta engkau telah dakwa alaina ke atas kami kisafan kepingan langit. Au tak tiya atau engkau datangkan dengan Allah bahawa Allah dan malaikat qabilah berdepan berdepan dengan mereka. Jadi satu 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 perkara yang cukup lah, yang cukup cukup biadab lah. Jadi itulah autus kita ni, autus kita dalam keadaan mansub pada hatta
As-sama'u dia fil mudhari majhul. Tak, fil mudhari ni mutaaddi ya. Ah, As-sama'a, as-sama'a jadi maudun bi. Kama seperti apa za'amta alaina kisafan. Seperti apa yang kau telah dakwa atas kami, ya, kepingannya. Atau kau datangkan Allah dan malaikat berdepan dengan kami. Okay, silakan dia sih ulasan. okey. Tusqita mansub sebab au ni dia ataf. Jadi kita tengok fi'il mudhari' ni huruf ta ni sebab dia muannas lah. As-sama' ni muannas. Huruf ta. Dan huruf ta ni berdhammah. Makna dia dalam 4 huruf. Kalau saqata jatuh. Kalau tusqita ni fi'il madhi dia asqata yusqitu. Macam af'ala yaf'ilu, adkhala yudkhilu, menjatuhkan. Mana dia menyebabkan benda lain jatuh. Atau tusqita as-sama'a, engkau menjatuhkan langit seperti mana engkau telah dakwa sebelum ini kepada kami, ke atas kami, kisafan dalam bentuk kepingan-kepingan, qita'an, kisafan. Au ta'tiya, ni au mu'ataf lagi, dia masuk ta'tiya, ta'ti, jadi ta'tiya. Cuma di sini ta'ti ni asalnya datang. Atau ya'ti asalnya datang. Tapi oleh kerana ada ba selepas tu, maknanya mendatangkan. Ada muta'adi, mendatangkan. Atau engkau mendatangkan, ataupun engkau bawa datang. Engkau mendatangkan Allah dan malaikat qabilan, berhadapan dengan kami lah. Qabilan ni hal kan, maknanya keadaan dia bawa datang Allah dengan malaikat ni berdepan-depan dengan kami, before us. Wallahu a'lam. Okay, ada jazakallah khairan ni Jeffrey. Doktor, how are you? Kalau tak ada kita sambung. Haji Masya, are you okay? Boleh? Dah boleh keluar suara dah? Dah unmute tu? Boleh Haji Masya? Mic rosak kot. Dah, sambung sila Puan China. Sekian Haji Masya ada mic dengan ini. Doktor Zainal tak berfungsi. Ya kan? Au yakuna. Puan China? Puan China turun bawah tengok apa. Okey, Puan Halimah. Sambung silakan Puan Halimah. Ya. Au yakuna laka baitum min. Jadi tutup. Okey. Dah teruskan. Min zufrufin au tarqa fis sama. Au atau yakuna uh, ada bagimu baitun sebuah rumah min daripada zuhrufin perhiasan atau tarqa raqqa engkau apa ni engkau naik fi'il mudhari Kau naik. sama naik ke langit ya naik ke langit. Okey, walan dan tidak akan nu'mina kami beriman mudhari nu'minan mansub ya sebab lan li rukiika kerana naik Kenaikkan kau ke langit. Naik kau ke langit. langit dan kerana naikmu hatta sehingga tunazzila engkau menurunkan alaina kepada kami kitaban sebuah kitab naqra'uh kami akan membacanya. Kul katakanlah subhana maha suci Rabbi Tuhanku hal kuntu illa basyarar rasula tidaklah aku kecuali seorang manusia yang diutuskan. Alhamdulillah. Okey.
Jadi baik itu Baik. jadi fa'al mayakun lah. Jadi isim. Isim kana. Isim kana. Laka khabar dia lah. Macam tadi kat atas lah tu. Baitun. Nak khabar yang diawalkan. Ya. Min hurufin daripada perhiasan. Atau engkau panjat. Kau naik ke langit. Dan tidak kami sekali-kali akan beriman kepada kenaikan engkau tu. Kau punya naik ke langit itu. Sehingga engkau turunkan berkali-kali. Tunal dulu. Tunal itu maksudnya berkali-kali. Atas kami sebuah kitab. Yang kami membacanya. Kitaban nak kau. Kitaban yang nak kau ni menjadi sifat. Dan nak kira nak kau. Sebuah kitab yang kami membacanya. Kul katakanlah subhana masuci Rabbi Tuhanku. Hal kuntu adakah tidak aku. Hal kuntu kecuali adalah aku kecuali seorang manusia ya yang diutus rasulan. Silakan Nadia Fi. Eh, Itu pattern yang sama sebelum tu lah. Au yakuna laka baitun. Baitun ni dia muzakkar. Jadi yakuna. Tadi jannatun muannas. Takuna. Ini dia baitun ni muzakkar. Jadi yakuna. Au yakuna laka baitun min zuhrufin. Atau ada bagi engkau sebuah rumah yang daripada dibuat daripada zuhrufin, perhiasan-perhiasan emas lah, daripada perhiasan. Au tarqa, atau engkau naik tarqa, ascend, naik ke langit. Walan nu'mina, dan kali-kali tidak kami akan percaya liruqiyika. Ruqiyika ni masdar kepada tarqa. Tarqa ni fa'il. Ruqiyika isim lah, masdar. Ada kaitan yang tadi. Dan sekarang tidak sekali akan percaya kenaikan engkau ke langit, sehinggalah hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, sehinggalah engkau menurunkan ke atas kami sebuah kitab yang ada sifat yang kami dapat membacanya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyaran rasula, bukankah aku ni kecuali seorang rasul, seorang manusia, basyaran manusia, rasulah ni rasul. Bukankah aku ni hanyalah seorang manusia yang dilantik menjadi rasul lah, lebih kurang macam itu maksudnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Apa ada mesej daripada siapa ni? Benar. Ada tapi tak boleh bersuara. Okey, kita stop recording dulu.